وكان صلى الله عليه وسلم يقول اشربوا ولا تكرعوا. اشرب بأن تغرف وتشرب، ولا تكرع تضع فمك في الماء نفسه وتكرع منه من دون إناء ومن دون يد. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika minum itu, ambillah air itu, maksud dia cedok air itu sama ada dengan cawan, kita minum air itu, kita bawa ke mulut kita dengan cawan, ataupun air itu kita bawa ke mulut kita dengan tangan. Tetapi janganlah air itu di dalam bekas dan kepala kita tundukkan, kita minum terus tanpa menggunakan cawan, tanpa menggunakan tangan. Mulut kita tu kita dekatkan terus kepada air. Maka janganlah buat begitu, kata Nabi SAW. في رواية لا يليق أحدكم يعني يكرع مباشرة بفم من إناء كبير أو من نهر ونحو ذلك كما يليق الكلب. Dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda, jangan kamu minum seperti minumnya anjing. Iaitu air itu di dalam bekas yang besar, kita turunkan kepala kita dan terus kita minum daripada bekas itu, ataupun daripada sungai contohnya, dengan air sungai itu banyak, terus kita letak mulut kita di air sungai itu, kita minum tanpa kita mencedok dengan tangan kita ataupun dengan cawan dan sebagainya, maka itu ditegah oleh Nabi SAW. وليغسل أحدكم يده إذا لم يجد إناء يشرب به ثم يشرب بها أي إناء أنقى من يده إذا غسلها فهذا من أنقى الآنية Kata Nabi SAW, kalau kamu tak ada bekas untuk minum, tak ada cawan ataupun mangkuk untuk minum, maka basuhlah tangan kamu dan minumlah menggunakan tangan. Adakah bekas lain yang lebih bersih daripada tangan kamu? Maka tangan ini dianggap bekas yang paling bersih untuk kita gunakan. ولهذا لما سأل بعضهم من كان يأكل بيده يقول لماذا تستعمل الملعقة؟ يقول أنا آكل بملعقة لا يأكل بها غيري. قال الملعقة كذا انت كل ساعة واحد يأكل بساعدة وساعدة وأما هذه ما حد يأكل بها إلا أنا هذه أكل بملعقة لا يأكل بها غيري. يقول أي إناء أنقى من يدي إذا غسلها. Sebab itu ada sebahagian orang dia tanya, kenapa kamu makan menggunakan tangan? Maka dia kata, tangan ini adalah yang paling bersih daripada sudu yang awak gunakan. Dia kata, sudu tu kita pakai, lepas tu orang lain pula pakai, lepas tu orang lain pula pakai, lepas tu orang lain pula pakai, berkongsi sudu tu. Tapi kalau saya guna tangan saya ni, saya seorang aja saya guna tangan ni, tak ada orang lain yang guna tangan saya. Maka sebab tu kata Nabi SAW, adakah terdapat yang lebih bagus daripada tangan kamu sendiri untuk makan? Maka inilah tangan yang paling bersih sekali untuk kita gunakan untuk makan ataupun minum. عيسى بن مريم طرح القدحاء وقال إن هذا من الدنيا ما اليد تكفي فكان يكتفي في الشرب بيده. Nabi Isa AS dia menggunakan tangan aja untuk minum. Dia ambil mangkuk dia buang. Dia kata ini antara kemewahan dunia, tak diperlukan. Kenapa perlukan mangkuk sedangkan ada tangan saja? Maka Nabi Isa AS dia minum menggunakan tangan dia saja. ولا يشرب بالليل من إناء حتى يحركه إلا أن يكون الإناء مخمرا يعني مغطى، وإذا كان مغطى وإلا يحركه فإنه ربما يظهر عليه أثر شيء طرأ عليه سواء من حيوان أو أي مادة أو وسخ آخر طرأ على الماء. Kata Nabi SAW, kalau kamu nak minum pada waktu malam, air yang di dalam bekas itu pada waktu malam, janganlah kamu minum kecuali kamu gerak-gerakkan dulu bekas air itu untuk pastikan dalam bekas itu tak ada sebarang haiwan contohnya termasuk dalam bekas itu, air itu, ataupun ada kotoran yang termasuk dalam air itu. Jadi kata Nabi, jangan kamu minum kecuali kamu gerak-gerakkan dulu untuk pastikan air itu selamat untuk diminum dan bersih untuk diminum. Kecuali kata Nabi, jika bekas itu tertutup.
Kalau bekas air itu memang tertutup, jadi kita pasti bahawa dalam air ini bersih dan selamat, maka boleh diminum terus pada waktu malam.